Ya, Assalamualaikum, selamat pagi semua sahabat dan pelajar-pelajar saya semua. Hari ini saya nak tunjukkan kamu macam mana saya nak ambil gaji saya bulan ni. Gaji saya bulan ni, setiap bulan memang saya ambil dari lingkungan macam gaji kerajaan lah. 20 hari bulan ke atas. So hari ni dah 20 hari bulan, so saya nak ambil gaji saya. So sebenarnya saya dah ada sepada reward saya lebih kurang 80 koin lah. Saya claim pertengahan bulan yang lepas. Dan daripada 1000 koin saya di staking LGNS ni, saya akan ambil reward 120 koin 120 koin. So saya akan unstake 120 koin. So saya tunjuk dengan kamu 120 koin. Kita unstake dulu. Kita nak ambil gaji pencen kita tiap-tiap bulan. Saya daripada sini saya biasanya ambil 120 koin lah. Maknanya akan tinggal lebih kurang 880 semula. So bulan depan kita akan ambil lagi 120 koin. So kita unstake 120 koin. Okey, sekarang tinggal 887. So bulan depan dia akan jadi 1000 lebih, saya akan ambil lagi 120 koin. Itulah cara dia kita nak ambil pencen. Maknanya 75% daripada nilai yang sepatutnya kita ambil. So bila dah unstake macam ni, kita pergi ke sini. So total saya ada 200 koin 200 koin tak ni saya akan gunakan cara P2P. Hari ni saya nak tunjuk kamu macam mana cara guna P2P Gate.io untuk withdrawkan saya punya pendapatan. So apa yang perlu saya buat, saya kena swapkan ke USDT. Saya kena swapkan ke USDT. So kita pergi ke swap, atas adalah LGNS, kita akan swapkan all pergi USDT. So, kita pergi USDT semua 200 koin ni kita akan dapat lebih kurang 370 sahaja. Sebab nilai hari ni rendah daripada bawah USD So tak dapat dah dalam 400 USD tak dapat. Okay, kalau dalam 2 dolar kita dapat dah kan. Okay, apa yang berlaku kat sini lepas dah pergi ke USDT, kita kena transfer keluar lah. Kita transfer keluar pergi ke kita punya Gate.io. Jadi kita kena dapatkan kita punya USDT punya receive address Polygon Network. Sebab Gate.io ada Polygon Network, so kita boleh terus hantar USDT kita ke sana. Okey. Apa yang kita kena buat, kita pergi ke wallet kita, kita tekan deposit, kita tekan deposit on change, deposit on chain deposit, kita tekan USDT. Okey, kita tekan USDT and then kita cari network kita, Polygon. Kita nak cari Polygon network. And then kita dah dapat Polygon network ni, kita screenshot. Okey, kita dah screenshot, kita pergi ke token pocket semula, kita cari QR ni. Kalau nak pakai copy paste lah. Ni saya pakai screenshot. So saya hantar semua USDT saya ke QR yang saya screenshot tadi Betul tak? Okey. Sekarang dah dapat, saya hantar semua. Okey, maknanya saya akan terima lebih kurang RM1,514. Okey, 370. Kalau ikut kadar semasanya lah. Tukaran tu. 1,500 lebih kurang So berapa kita akan dapat dalam masuk ke dalam bank? Dia bergantung pada slippage kita Okey, kalau kat sini dia dah tulis, dia hantar belum. Okey, baru confirmation. Belum lagi. Okey, transaction success. Mana dah dihantar. Akan pergi ke exchanger ni memang dia ambil masa pelajar-pelajar semua, sahabat-sahabat saya. Kita kena sabarlah. Kita tunggu saja. InsyaAllah dia akan masuk lah. Macam biasa. Sebab kita dah pilih yang betul, exchanger yang betul. Jangan takutlah. Benda-benda tu pasti akan masuk tu. So kita tekan dekat deposit kita ni. Kita tengok. Tu dah ada nampak deposit arrival. Kita dah nampak deposit diterima. And then dia terus masuk. Nampak tak? Okay, kita dapat notification deposit diterima. Lepas deposit masuk, apa yang perlu kita buat? Kita tekan asset. Kita tekan withdraw. Kita nak withdraw pergi ke bank melalui P2P. So kita pergi ke P2P. Kita pilih P2P and then kita tekan sale Kita tekan sale.
Okey. Macam ni saya akan pilih yang dah biasa saya guna. Ada tak kat sini yang dah biasa? Okey, Pew. Okey, saya dah biasa guna Pew ni. So, saya nak sell semua. Saya guna Pew. Dia ambil rate 4.05. So, kat sini apa yang perlu kita buat, kita tekan saja all and then payment method, bank transfer. Saya dah ada bank saya, Maybank. So, kita sell USDT kita. Sell. Okay, proceed order. Bila dah proceed order, kita kena chat dia. Kita screenshot ni. Okay, kita dah screenshot, kita pergi ke chat. Kita hantar ke dia. Tulis itulah sale order. Sale order. Hantar, kita masukkan gambar kita tadi yang kita screenshot. Bagilah kat dia. Nanti kan dia ni lah kan. Dia faham lah apa yang kita nak. Ada orang ni kadang-kadang tidak berurusan dengan satu, tapi berurusan dengan banyak. Okey, macam contoh kita dah ada nombor WhatsApp dia, kita pergi ke WhatsApp dia pun boleh. Okey, macam saya dah ada nombor WhatsApp dia, kita cari ke Pew. Pew, kita WhatsApp dia juga. Okey. Masuk. Hantar kat dia lah. Di sini, hi boss. Sell order. Sell order. Okay, kita tunggu respon saja. Nanti dia akan balas lah. Biasanya tak lama kat sini pun dia dah tulis dalam masa 45 minit. 45 minit lah. Await payment dalam masa 45 minit. Sama juga dekat hantar pun ambil masa lebih kurang macam tu juga. Okay. Maknanya nanti dia akan masuk terus lah. Bila dia dah bank account dah masuk, kita akan buat checking. Betul duit tu dah masuk dalam bank, baru kita release kita punya USDT. Okay, kalau kita nampak kat sini, dekat WhatsApp saya dia dah balas okey lah. Kita pergi ke kita punya gate. Gate ni memang tak ada. Tu kadang-kadang seller atau buyer dekat P2P ni, kadang-kadang antara ni dia akan minta kita WhatsApp kan, ataupun dia akan balas dekat chat ni. Kadang-kadang dia tak balas kat sini lah. So untuk ni kita tunggu saja. Waiting for buyer payment nampak? Kita wait payment. Dia ada masa lebih kurang 38 minit lagi. Ni biasanya untuk kali pertama kita nak buat sale ataupun kita nak buat buy. Biasanya kita kena buy USDT dengan something seller atau buyer P2P. Bila kita dah ada trust buyer atau seller P2P, and then kita akan pilih orang yang sama. Tapi seseorang ni, dia ada kota-kota dia. Dia tak tentu kot. Dia kota-kota dia tertentu. Macam tadi kita tengok kat sini, Pau ni dia punya kota dia adalah lingkungan 42 USDT hingga 1187 USDT dia accept buat masa ni. So ada yang besar lah. So kalau kita jual besar, dia akan bagi kita lebih besar lah dia punya rate dia. Okay, nampak? Yang ni, yang atas sekali ni kita nampak Jack 3 maju ni dia akan ambil 4.02. Nampak? Kecil pula kan? Ni 4.08. So tapi dia punya ni dalam lingkungan kuantiti kena 122 USDT ke atas. Baru boleh ambil dia. So first time kita nak ambil seseorang tu, dia akan buat KYC. Itu saja saya nak bagi tahu. So buat masa ni saya masih tunggu lagi USDT. Okay, nampak tak? Kita dah dapat confirmation. Dah masuk ke bank. So seller minta, buyer USDT kita minta kita punya pengesahan untuk release. Sekarang kita check dekat bank kita, adakah dia dah masuk. Dia dah bekukan kita punya tu, dah tak ada available. Okey, dah ada 1,500 masuk. 1,500 lah lebih kurang tadi. Okey, sekarang kita pergi kat sini. So kita tekan payment receive. Settle. I have received buyer payment. Okey, kita confirmkan. Okey, kita check dia. Thank you sir. Okay. Okay, kita view asset kita dah tak ada. Okey. Dah tinggal itu saja.
Urusan P2P selesai. Macam tu saja cara dia. So urusan P2P kita dah selesai. Okey, ni kit ayo saya. Saya kadang-kadang saya guna hobi, kadang-kadang saya guna kit ayo, kadang-kadang saya guna uh, Hatta, kadang-kadang saya guna Ludo. Itu saja. Yang mana awak yakin awak guna.